Salah bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional UMNO di Sabah akan bekerjasama dengan Pilihan Rakyat Negeri Sabah yang ke-17. Ini disahkan oleh kepimpinan mereka. Cuma saya nak bagi tahu bahawa adakah kita rakyat Sabah mau lagi kepada parti-parti daripada Melaya ini? Ketua mereka, asas Parti UMNO dan Pakatan Harapan ini datang daripada Melaya. Sedangkan kita mau bina negeri kita berdasarkan kepada acuan dan corak pemikiran dan pemerintahan daripada orang-orang Sabah, parti-parti Sabahan, iaitu parti lokal. Kita sudah melihat 25 tahun UMNO pemerintah di Sabah, apa yang sudah berlaku. Pencurian balak, rasuah, ketirisan, kaya pemimpin-pemimpin mereka. Tapi rakyat, kekayaan pemimpin dibina daripada hasil titik peluh, tangisan air mata rakyat miskin dan menderita di bumi Sabah. Apakah kali ini kita mau bagi peluang lagi kepada UMNO, BN dan juga Pakatan Harapan yang kedua-dua asas pembinaan parti ini berasal daripada Malaya? Ayo rakyat Sabahan, kita tuntaskan perkara ini. Jangan kita gadaikan masa depan negeri dan rakyat kepada kedua-dua parti ini, kerana kita sudah melihat kerjasama mereka di peringkat pusat, iaitu Kerajaan Madani pada hari ini, banyak sekali kecurangan, banyak sekali kelemahan dan juga banyak sekali kemusnahan kepada rakyat dan negeri. Apa yang kita nampak? Kos sara hidup meningkat, cukai-cukai baru diperkenalkan dan 1001 masalah yang mencengkam kehidupan rakyat. Dengan beras tempatan pun tidak ada di pasaran. Maka akhirnya kita akan terus diperintah dan dikuasai oleh Melaya seandainya mereka kita berikan ruang dan peluang yang luas dan terbuka. Ayo kita pastikan parti lokal, biarlah parti dan pemimpin lokal yang akan memerintah negeri Sabah. Dan kita tidak mahu selama ini seperti mana warisan dan seperti mana GRS yang mereka ini datang daripada parti lokal. Cuma bezanya warisan 100% memperjuangkan rakyat Sabah dan GRS hanya bertunjangkan, hanya berpaksikan dan berdiri di atas telunjuk Malaya. Jadi rakyat-rakyat, teman-teman Sabahan, tolong share, repost dan viralkan supaya rakyat Sabah memerhati dan memilih pemimpin yang betul-betul ingin majukan negeri, bukan retorik. Kita tidak mahu orang Sabah memerintah tetapi jiwa dan hati mereka ini sebagai boneka dan khadam kepada pemimpin di Malaya, hanya menjadi puppet dan budak suruhan mengikut kepentingan golongan-golongan tertentu. Bangun dan bangkitlah. Binalah negeri Sabah dengan wajah dan cerita negeri dan rakyatnya sendiri. Kita tidak kurang pemimpin Sabahan yang jiwanya Sabah. Di luarnya Sabah, di dalamnya Sabah. Kita tidak mau di luar nampak Sabahan, tetapi di dalamnya adalah mengikut telunjuk Malaya. Ayo tolak kedua-dua gabungan ini, kerana kita sudah nampak bahaya yang akan mendatang di hadapan mata kita.